Okey, seorang yang bernama Aisyah Azman ni dilahirkan dan membesar di Kuala Lumpur. Tapi mak ayah saya bukan orang Kuala Lumpur lah. Macam mak saya orang Kelantan, ayah saya orang Kampung Baru. Saya anak bongsu dari 4 adik-beradik. Ada, dan mak saya baru je berpindah ke Kelantan. Sebelum ni mak dengan ayah saya memang duduk di KL lah. So baru je pindah di Kelantan. So sekarang kalau every time raya memang balik Kelantan lah. Secara jujurnya memang tak minat lah. Memang tak ada orang cakap jiwa nak berlakon tu daripada sekolah, daripada kecil tak. Honestly tak minat lah. Sebenarnya tak pernah terfikir pun yang akan jadi seorang pelakon waktu dah besar ni. Sebab dulu masa kecil memang saya minat bersukan. Memang tak adalah involve dengan apa-apa berkenaan dengan persembahan ke apa, tak ada. Tapi minat tu mula berputik masa lepas habis sekolah. Sebab masa sekolah Aisyah memang aktif sukan. So memang tak ada buat-buat persembahan apa semua, tak ada. Bila sambung belajar, Aisyah sambung di Aswara. So masa tu saya apply untuk teater, and alhamdulillah dia orang panggil untuk interview dan sebagainya, dan saya diterima. So start daripada situlah saya mula berkecimpung dalam industri seni. So kat situ start kenal dengan orang industri. So slow-slow masuk dalam drama TV. Tapi masa tu memang plan nak jadi orang cakap anak seni dalam teater. Tapi orang cakap rezeki tu more pada drama, TV drama. So sampai sekarang alhamdulillah. Saya lagi prefer bandar, tapi kalau untuk healing-healing saya suka kampung. Sebab kampung tu dia bagi ketenangan sikit. Tidak ya. Sebenarnya berani tu mula datang waktu pergi Aswara lah. Belajar kat sana memang orang cakap lecturer and orang cakap kita punya environment lah. Student-student kat sana yang build up kita punya confidence, kita punya berani untuk nak orang cakap berdepan dengan orang. Tapi masa mula saya dapat offer untuk buat drama TV tu, memang nervous lah. Sebab kita teater dengan drama TV berbeza. So masa first tu orang cakap tak berani juga lah bila ada kamera banyak depan kita kan. Macam ada 2 kamera. So kita nak kena buat apa yang director suruh. So masa tu juga on the spot dapat skrip, kita nak kena hafal masa tu juga. So itu sesuatu benda yang baru lah untuk Aisyah. So lama-lama belajar dengan senior-senior, tanya, jangan malu lah. Kalau dalam industri memang orang cakap kena always bertanya and willing untuk belajar. Tengok mood lah, tapi saya would prefer laut lah, laut. Okey, nak berhadapan dengan kamera atau berhadapan dengan orang ni bukan perkara yang mudah lah. Itu adalah perkara yang orang cakap tak semua orang boleh buat. Kat rumah tu kan, ini rahsia dia. Kat rumah tu letak phone kan kat depan. Lepas tu buat-buat lah berlakon depan phone. Termasuk saya dulu. Jadi slowly lah saya orang cakap biasakan diri. Macam dulu mula-mula saya setiap hari letak phone kat depan, buka kamera, record diri sendiri. So konon-konon lah berlakon, jadi watak itu, jadi watak ini. So bila kita dekat tempat kerja, kita akan rasa tak kekok lah. Sebab sebenarnya kamera ni umpama audience tau. So bila kita takut dengan kamera, akan sentiasa nampak kekok tu lah. Kalau kita dah biasa dengan kamera, kita akan tak ada kekok tu. Lama-lama orang cakap makin biasa, dia dah jadi macam dah tak heran dah dengan kamera. Bila orang cakap action je, kita terus boleh buat dah. So practice make perfect jugalah. Hobi saya suka bersukan. Saya manusia yang tak aktif duduk diam. Kalau ada apa-apa cuti ke, free time ke, saya akan always cari aktiviti. Contoh macam hiking ke, netball, pickleball macam sekarang ramai yang main kan. Lepas tu macam-macam jogging lah. Jogging paling simple lah. Paling macam orang cakap tak ada gang ke apa ke, saya akan pergi jogging. Karakter dalam drama, bila dapat karakter antagonis ni memang kita kena berhati-hati lah. Maksudnya kalau ada scene bergaduh ke dan sebagainya, orang cakap kena always bertanya dengan senior macam mana dia orang bermain dengan karakter-karakter yang begitu. Sebab bila kita ada scene bergaduh ni, of course akan ada orang cakap body contact, kita akan ada orang cakap pergaduhan macam tampar ke lah, paling simple lah tampar. So dia ada teknik-teknik dia lah. So kita kena always bincang dengan director and kita punya sparring.
So benda tu orang cakap jangan malu untuk bertanya. Okey, kalau watak-watak lembut tu tidaklah ya. Sebab Aisyah kalau realitinya tak. Macam dalam industri sekarang pun kebanyakan drama-drama saya banyak watak-watak wanita-wanita yang lemah lembut, wanita yang orang cakap dia macam apa orang cakap, perempuan yang teraniaya lah. Tidak, tapi realitinya saya bukan sebegitu. Saya happy go lucky, jenis tintong-tintong juga, lucu orangnya lah, puji diri sendiri lucu. So saya dengan realitinya saya dalam TV dan realitinya sangat berbeza lah. Lepas tu pula kita anak bongsu, so memang kita jenis yang happy go lucky, tak ada yang macam ayu-ayu tu, tak ada lah. So bila dapat watak-watak yang luar daripada comfort zone Aisyah tu, orang cakap itu antara satu cabaran juga. Oh, okey. Saya suka dua-dua. So saya macam kerja saya, of course lah saya akan kena ada orang cakap aktiviti dalam media sosial. Tapi of course saya akan buat aktiviti in real life juga. So saya akan always combinekan benda dua perkara ni untuk kerja saya. Tapi kalau personally saya memang suka aktiviti luar. Support, macam mak ayah saya, diorang sangat neutral untuk anak-anak nak buat apa saja asalkan benda tu tak melanggar apa-apa orang cakap undang-undang ke atau apa-apalah. Maksudnya benda tu mendatangkan kebaikan, diorang support. Macam contoh saya, abang saya pun memang dalam industri, so tak ada masalah lah untuk saya pun nak mencuburi dalam industri seni juga. Okey, sebenarnya Aisyah sebagai wanita nak achieve dalam kehidupan ni adalah kita tak bekerja untuk duit, tapi duit yang bekerja untuk kita. So Aisyah nak achieve that, orang cakap that particular things in my life, which is macam sekarang Aisyah bekerja untuk duit. So I hope that one day duit tu yang bekerja untuk Aisyah. So kita sebagai perempuan, kita kena ada pendapatan sendiri. Tak kisahlah dah kahwin pun. Macam saya belum berkahwin lagi, tapi nasihat saya untuk para wanita di luar sana, kalau yang dah berkahwin, jangan pernah tinggalkan kerjaya lah. Sebab kita tak tahu apa benda yang berlaku in future kan. So kena always ada kerjaya sendiri.